So aku sekarang baru ada masa. Biasalah kehidupan. So aku nak cuba hidupkan aku punya RPM meter. Aku pasang tapi aku tak wire lagi. So simple je. Sebabkan kancil tak ada ruang sangat dekat sini. Pasal nanti kalau sini dia sengit kan. Aku lekatkan pakai double side tape. Tengok dari depan boleh nampak tak? Hujan luar. Aku double sided tape. Lepas tu wire. Lalu dari sini pergi bawah dashboard. Lepas tu dia akan masuk dekat belakang meter. Aku dah tarik wire pergi situ lah. So sambung balik. Aku kena cabut panel cabut panel meter ni. Sebab wire semua dekat belakang. Aku mungkin nak cabut meter ni sekejap. Nak tarik satu wire pergi bawah tu. Sebab aku tengok semua orang pasang kat bawah tu. Dua wire pergi fuse box bawah ni. Satu wire pergi ground. Nanti aku bercari ground tu lah. So aku nak buat tu sekarang. Lagipun untuk pendekkan sikit masa video ni, aku akan cabut dulu ni. Aku cabut dashboard, aku baru tunjuk korang lah. So meter aku dah cabut. Glove box aku dah cabut. Okay. So daripada RPM meter ni, yang model aku ada 4 wire. Nampak ni. So senang. Merah power, hitam ground, ni hijau. Hijau ni signal wire. Lepas tu kuning ni lampu lah. Paling senang lah tu. So untuk senang aku tak beli wire taper kan. So aku ikut je lah orang dalam orang yang dah pernah buat kan. Tak silap aku dia letak dekat gauge dengan headlight left 10M 10M. So gauge yang ni, so ni bagi kita punya power lah. 10M ni cabut. Lepas tu sumbat yang warna merah ni masuk dalam. Lepas tu kita masukkan balik dia punya fuse lah untuk curi power dari situ lah. Nampak ni ada satu bolt ni kan. Sebab ni besi, so aku akan ground ke situ je terus. Senang ground sini. So ambil spanner 10mm. Hidup sepatutnya lah. Kita tak ada signal wire je. So pusing kunci. So ni aku set 3 sebab ni 3 silinder. Lampu nampak? Okay, so sebelah situ kita dah settle. Kita pergi belah bawah ni pula. Ini coil punya ni. Wire dia warna hitam merah. Korang kena carilah. Nampak hitam merah, boleh nampak tak? Gelap sangat kot. Hitam merah. So aku dah extend wire dia. Aku pakai warna merah sebab aku tak ada warna hijau. So korang just tap masuk dalam sini. By that point korang patutnya dah dapat signal ke korang punya RPM meter lah. So aku akan sambung ni dulu. So kita tengok moment of truth. Aku dah sambungkan semua. Patutnya ada power. Kita ignition on.
try start Alah, tak tahu cahaya boleh nampak. Aku ref. Oh tak, buka lampu Sekarang dah ada RPM meter. So aku dah test, semua nampak okey. Semua nampak okey. Aku akan kemaskan balik pasang balik aku punya glove box dengan meter. So sampai situ je lah video aku hari ni. Aku akan jumpa korang next time. Tengok, aku tak tahu aku nak buat video apa pula next time. So aku akan link meter tu dekat description bawah. Sebenarnya ni senang je, wiring dia pun so simple. Aku dah tunjuk, aku buat dalam 10 ke 15 minit settle semua. Macam tu je lah. Macamnya aku rakam, so ambil masa lama sikit. So untuk orang memang lebih senang lah. Aku tak rakam, aku macam ambil idea, aku pasang kat tingkap tu dekat cermin depan. Sebab aku tak nak tebuk lubang dekat aku punya meter. Lepas tu, bukan, dashboard aku. So kalau aku tebuk lubang, tiba-tiba aku macam tak minat dah. Aku macam ada duit, aku nak upgrade ke meter 850, tapi dah ada lubang dekat aku punya dashboard. So sebab tu aku tak nak tebuk lubang. Aku tampal pakai double side tape dekat cermin depan. So setakat ni dia okey lah. So jumpa korang next time. Jangan lupa nak like, comment, subscribe. Bye.